Adakah benar kita jaga solat maka Allah jaga kita dari maksiat? Betul lah. Sebab tu hari tu orang duk tag dalam Facebook, nampak? Kita jaga kita, Allah jaga kita. Bukan salah tu, kita jaga Allah, Allah jaga kita. Nabi kata man yahfazillah, barang siapa yang jaga Allah, yahfazullah, Allah jaga dia. Apa maksud dia? Kita jaga perintah Allah yang wajib atas kita, bukan Allah tu jaga dia kanak-kanak, bukan. Maksudnya kita jaga Allah ialah jaga sempadan hukum-hukum Allah, maka Allah jaga kita. Maka semayang kita ini tanha anil fahsya'i wal munkar, itu dalam Al-Quran. Dalam kitab-kitab tafsir kata semayang itu ada kekuatan. Kekuatan itu tak duduk di semayang, tapi daripada semayang itu datang kekuatan kepada diri kita untuk meninggalkan benda mungkar. Dan sekarang ini kita tak tinggal muka pun, semayang muka buat lagi maksiat, semayang ada masa dia ambil porong tak gua ni. Jawabnya tinggal ambil je, dah dia buat dua-dua, kerana benda tu tanaku belaga. Faham tak? Dia nak duduk sekaligus. Adidani la yajtami'an, dua yang berlawan tak boleh berkumpul. Nah, mana semayang dengan maksiat tak boleh. Buang ambil buang dia, buang semayang. Hoi, buang maksiat, ambil semayang saja. Mu buat maksiat, ya, mu semayang. Bagus lah. Bukan bagus buat maksiat, bagus pasal mu buat maksiat tapi mu semayang. Buang maksiat, tinggal semayang saja. Dan nanti sikit kekuatan itu mari. Dia ada kekuatan itu sekaligus. Contoh kereta kita Volkswagen Golf GTI 210 horsepower, kita bagi buat remake apa semua, masuk stage 3 sekaligus, daripada 210 kepada 275 horsepower, tu lain. Ada pun semayang kita sikit mari kekuatan itulah yang akan menolak kemungkaran.